وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Jadi insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian muka surat apa? 46. Kita akan teruskan lagi pengajian kitab Syairus Salikin muka surat 46. Tengok tu. Inna minan nifaq gitu. Dan setengah inna minan nifaq ni dia. Setengah daripada alamat munafiqah itu. Qala musannif rahmatullah alaihi. Kami atas tu sikit. Seperti kata Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, inna minan nifaki ikhtilafu sirri wal alaniyah wa ikhtilafu lisani wal qalbi wal madkhali wal makhraji. Artinya bahawa setengah, yakni sebahagian daripada alamat munafik itu bersalah-salahan batinnya dan bersalah-salahan zahirnya. Jadi sekarang nifak ni, munafik ni, bahasa kita munafik lah. Tapi bila munafik tu, bahasa tu bunyi kasar sikit. Bahasa Arab disebut nifak. Jadi daripada perkataan tu timbul munafik. Munafik ni orang yang bersifat nifak. Orang yang ada sifat munafik. Jadi munafik ini ada dua. Satu nifak iman, satu lagi nifak amal. Nifak iman ini di luar dia menzahirkan iman, tapi di dalam dia menyembunyikan kekufuran. Jadi depan dia tu dia menunjukkan keislaman lah, bersyahadah dan melakukan amalan-amalan orang Islam yang lain, tapi di dalam hatinya tersimpan kesyirikan, kekufuran dan macam-macam lagi. Jadi mereka ini sebenarnya pada hakikatnya di sisi Allah tidak beriman. Tidak beriman. Sebab mereka sembunyikan kekufuran tu. Mereka dalam hati mereka kufur, mereka tak percaya. Tapi mungkin dia menzahirkan kepada orang, dia menzahirkan keislaman dia dan keimanan dia. Hak ni nifak yang asli. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran tu, innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar. Orang munafik ini, mereka ni berada pada neraka duduk bawah sekali lah. Jadi yang dikatakan munafik duduk dalam neraka bawah sekali ni, iaitu orang yang nifak iman. Dia sebenarnya bukan mukmin, tapi dia menzahirkan depan orang ramai sebagai seorang mukmin. Dalam dia sebenarnya dia seorang yang tidak beriman, seorang yang kufur kepada Allah, tak percaya. Jadi kalau kita tengok benda ni berlaku dalam sejarah Nusantara. Contoh saya mari teringat sejarah Nusantara ni. Dulu kalau di Nusantara kita ni sebenarnya dulu je dulu. Dia kira macam sewilayah dia. Cuma bila datang penjajah Belanda, Inggeris dia pecah. Pecah negeri Malaysia, jadi waktu jadi ni. Pecah banyak negeri. Kalau dulu kira setepak aja. Sebab tu orang kita dulu tu, sebahagian orang kita ni anak beranak ni ada di Sumatera. Sebahagiannya anak beranak duduk di Jawa.
Sebab apa? Memang dulu tu kira ni setanah je. Maksudnya orang pergi mari. Kawasan ni dulu, Nusantara orang panggil. Jadi di era pemerintahan Belanda ni dia nak tahu rahsia orang Islam. Pada kurun yang ke-19, 1888 lebih kurang, berlaku perang besar di Tanah Jawa. Berlaku perang besar di Tanah Jawa sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat besar bagi pihak Jawa, bagi pihak Belanda ni. Berlaku perang. Rugi banyak dia kerana menghadapi perang. Jadi dia nak tahu di mana rahsia kekuatan orang Jawa ni sehingga dapat melancarkan perang yang hampir-hampir menimbulkan kesan yang besar dari segi kerugian dia tu. Jadi macam mana orang Jawa ni ada kekuatan kat mana ni? Jadi dia orang nak tahu. Dia buat ke mana? Maka adalah seorang yang menyusup masuk dalam masyarakat orang Islam. Orang panggil Senok. Namanya Senok. Henggeroncem. Nak sebut pun payah nama dia. Senok. Jadi dia pakai nama lain. Dia panggil Syed Abdul Ghaffar. Itu kau nama tu. Jadi dia ni cuma orang musyrik. Sama ada dia Islam sungguh ke tak. Cuma yang jelas orang lebih cenderung mengatakan dia ni sebagai mata-mata Belanda lah. Yang menyusup masuk, dia pergi ke Mekah. Sebagai seorang bukan saja seorang Islam biasa, sebagai seorang yang macam ulama. Macam ulama dia. Jadi dia masuk, dia bawa pagi sekali, pecahlah rahsia ni. Sampai ke tangan Belanda lah. Kat mana rahsia kekuatan orang Jawa ni sehingga mereka boleh menimbulkan satu perang besar yang menyebabkan Belanda jadi rugi. Jadi nak kabarnya sebahagian orang menganggap dia ni bukan beriman lah, dia tak beriman. Tapi orang Islam menganggap tak tahu. Ramai orang tak tahu. Orang anggap dia sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Dia pergi ke Mekah, dia mengajar orang macam-macam. Walaupun ada juga beberapa pendapat mengatakan kesudahannya macam dia masuk Islam jugalah. Tapi wallahualam. Tapi kebanyakannya mengatakan dia ni tak lah. Dia lebih kepada nak merisik rahsia orang Islam. Jadi nak kabarnya, dia menzahirkan keislaman dia lah. Dia semayang, dia bersyahadah, dia mengaji. Bahkan bukan mengaji, mengajar. Boleh mengajar orang juga. Tapi hakikat sebenarnya kalau atas pandangan yang kuat tadi tu, dia bukan seorang Muslim lah. Wallahualam kenyataan sebenarnya. Jadi itu yang dinamakan sebagai nifak iman. Dia menyembunyikan kekufuran tapi menzahirkan keimanan. Itu yang asli. Tetapi ada sejenis nifak lagi, orang panggil nifak amal. Dan inilah yang berkait yang akan disebut ni. Nifak amal ini, iaitu di luar lain, di luar molek, dalam tak molek. Tapi dia mukmin, dia Muslim. Kalau dia tidak beriman, dia jadi jenis pertama tadi tu. Sekarang dia tidak. Dia Muslim, dia mukmin, tapi mungkin kalbu dia tu banyak sifat mazmumah. Banyak sifat buruk. Maka apa yang dizahirkan, yang dituturkan tu baik. Tetapi perangai dia sendiri, yang tersimpan dalam hati dia sendiri, berlawan dengan apa yang dia ucapkan. Berlawan dengan apa yang dia zahirkan. Ini dinamakan nifak amal. Tapi dia tetap seorang Muslim. Dia tetap seorang mukmin atau Muslim. Cuma nak khabar kenapa dia dinamakan nifak? Kerana hak luar dengan hak dalam tak sama. Dari segitu je. Muslim tetap Muslim. Mukmin tetap mukmin. Jadi sekarang kita tengok. Sebab kalau kita tak bahagi kepada dua ni, nanti orang akan buat secara umum, akan buat pukul rata, sehingga bila tengok alamat-alamat ni, lalu kita tak sejenis je munafik je. Bila sebut munafik, tak beriman lah. Kita bimbang gitu. Sebab alamat-alamat dia ni merupakan alamat-alamat amalan. Jadi kalau kita tidak pecah kepada dua jenis tadi tu, kita tengok alamat-alamat ni ada pada orang, akhir-akhir kita cok dia munafik lah. Munafik dengan arti bukan seorang mukmin. Kita bimbang gitu. Jadi hendaklah kita tahu bahawa nifak ini ada dua. Nifak iman dengan nifak amal. Baik, tengok kata Hasan Basri, inna minan nifaq ikhtilafus sirri wal alaniyah. Artinya bahawa setengah daripada alamat munafik itu tanda. Tanda munafik itu
Iaitu bersalah-salahan batinnya dan bersalah-salahan zahirnya. Maksudnya penampakannya dengan apa yang sebenarnya perangai dalamannya tak sama. Tak sama. Zahir dia dengan batin dia tidak sama. Itu alamat munafik. Tapi kalau kita tengok gini, contohnya depan mungkin dia beraluh. Dalam hati dia tak gitu. Depan dia juru. Belakang dalam hati dia tak juru contohnya. Apakah kita tengok benda ni, lalu kita tengok sini ni, dia alamat munafik. Lalu kita nak kata, ni munafik dengan hati tidak beriman. Jangan. Sebab apa? Ada kemungkinan nifak jenis ni dari jenis nifak amal. Maksudnya, luar dia tak berapa molek, luar dia molek, dalam dia tak berapa molek. Tapi dia tetap Muslim. Dia tetap mu'min. Dan bersalah-salahan lidahnya dan bersalah-salahan hatinya. Maksudnya lain yang dia cakapkan, lain yang dia cakap, dia khabar kat orang, lain yang dia pakai. Dia sebut orang, dia ajar orang lain, dia buat macam lain. Dia pakai macam lain. Ni alamat nifak. Tapi dia juga termasuk macam saya kata tadi lah, jenis nifak amal. Mungkin dia cakap ke orang suruh buat baik, dia tak buat baik sekarang. Dia suruh orang supaya ikhlas, dia tak ikhlas sekarang. Dia seorang infak, suruh belanja harta, dia ketekuk baik. Kadang-kadang. Itu bebas gitu. Jadi, dalam dengan luar je tak sama. Dia ajak orang sebut baik, dia belakang, dia baharaman sekali. Ni buat benda bodoh-bodoh. Jadi ini dinamakan nifak amal. Jadi jangan sampai bila kita tengok ada tanda-tanda ni pada seseorang, lalu kita cop dia tidak beriman. Jangan. Kenapa? Ada kemungkinan nifak itu nifak amal saja. Bukan jadi nifak iman. Dan bersalah-salahan tempat masuknya dan tempat keluarnya. Maksudnya tempat masuk dalam lah, tempat keluarnya luar lah. Maksudnya aspek zahir dengan aspek batin tak sama. Tak sama. Kalau depan mungkin cakap mungkin cakap juruh molek, tapi dalam hatinya, dalam hati pun nak lebong orang sama. Tapi oleh kerana mungkin tak ada kesempatan dia cakap molek dulu lah. Ada orang mungkin ada kesempatan, dia akan tipu orang. Dia akan bohong dan macam-macam lagi. Itu maksud nifak amal. Baik. Dan setengah alamat munafik itu yang disebut oleh Hasan Al-Basri. Dan setengah alamat munafik itu, iaitu yang disebutkan Nabi SAW dengan sabdanya. Sama Hasan Al-Basri ni, dia ni seorang tabi'in. Seorang tabi'in, jadi dia dah jumpa dengan sahabat-sahabat, dia dah dengan Sayyidina Ali, dia dah dengan sahabat-sahabat lain. Tabi'in pun lebih-lebih lagi lah. Jadi pada zaman dia ni, timbul suatu gerakan yang disebut sebagai Khawarij. Kelompok-kelompok yang memisahkan diri daripada kesatuan umat Islam, lalu berusaha untuk memberontak, mengangkat senjata melawan pemerintah penguasa yang sah pada waktu itu. Maka mereka ni kelompok-kelompok Khawarij. Dan mereka ni ahli ibadah. Mereka ni kuat ibadah. Ahli Al-Quran. Orang yang mahir Al-Quran. Suka buat ibadah. Banyak berzikir. Tetapi kelemahan kat mana? Kelemahan dalam bab memahami ilmu. Itu lemah dia. Semangat tinggi. Amalan kuat. Tapi cara berfikir tu teruk. Kok mana cara berfikir teruk? Di antara mereka ni terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Ali. Kelompok ni akhir sekali mereka membunuh Sayyidina Ali. Mereka merancang untuk membunuh beberapa orang. Termasuk Sayyidina Amr bin Al-As. Termasuk Muawiyah. Dan Sayyidina Ali. Jadi hak lain tak apa nak jadi. Muawiyah kena luka. Menyebabkan dia tak boleh nak berzuriat dah lepas daripada tu. Tapi tak mati. Amr bin Al-As yang mewakili Sayyidina Muawiyah tak kena time. Timing tak kena. Waktu yang dirancang untuk tunggu dia nak bunuh dia, kemudian dia ada hari tak keluar. Dia tak pergi semayang. Sebab mereka ni bunuh ketika orang sedang semayang. Bunuh ketika orang tengah semayang. Ni.
Dan dia anggap baik. Itu cara berfikir yang pelik. Dia anggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang baik. Masalahnya, masalah otak berfikir tu. Kalau dalam hadis Nabi sebut sufaha al-ahlam. Gaya berfikir yang teruk. Jadi nak khabar cuba tengok macam mana gaya berfikir dia ni. Jadi salah seorangnya nama Abdul Rahman bin Muljam. Jadi dia lama merancang nak bunuh Sayyidina Ali ni. Dan dia guna senjata yang dia perang dalam racung lama. Seminggu dia perang. Senjata dalam racung. Sebab apa? Kalau dia bunuh dengan senjata tu mungkin Sayyidina Ali tak dah mati. Jadi nak suruh mati juga, rendang racung. Supaya kena melarat mati. Sebab Sayyidina Ali kena tu tak mati lalu. Beberapa hari lepas tu orang mati. Jadi bila siapa tanya Sayyidina Ali nak sembahyang, oh dia tikang. Ada kata kena leher, ada kata kena dahi. Tapi luka lah. Luka siapa tak kadang-kadang sedar, kadang-kadang dok. Jadi orang dapat takak dia. Jadi orang dapat takak dia, Sayyidina Ali tak mati selalu. Maka situ timbul dialog nak tahu cara berfikir dia ni, macam mana. Jadi Sayyidina Ali tanya, dah buat apa mu nak bunuh aku? Mu nak bunuh aku ni sebab apa? Dia kata, kerana mu ni orang manusia paling jahat sekali. Dia sifatkan Sayyidina Ali paling jahat. Padahal Sayyidina Ali ni salah seorang yang dijamin syurga oleh Nabi. Yang dijamin syurga. Tapi disebabkan kerana gaya berfikir yang salah, gaya berfikir yang rosak, akhir sekali orang yang Nabi sebut ahli syurga pun dia patah dah sekarang. Cara mikir yang keliru. Pada dia anggap apa yang dia buat tu dia rasa benda tu molek. Dia pandang benda tu baik. Kerana dikira sebagai salah satu daripada amal ma'ruf nahi munkar atau sebagai satu perkara yang baik. Tapi dia sedar dia buat benda yang lebih munkar lagi. Tindakan tu dia rasa sebagai amal ma'ruf nahi munkar. Tapi apa yang dia lakukan menyebabkan kematian orang itu lebih munkar lagi. Lebih teruk daripada kemungkaran yang dia rasa dia nak betul. Ni cara berfikir yang salah ni. Dia bunuh. Jadi dia kata Sayyidina Ali ni orang paling jahat sekali atas dunia ni. Padahal Sayyidina Ali ni salah seorang al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Salah seorang yang dijamin syurga. Maksudnya ahli syurga dia. Atas lisan Nabi. Atas perkhabaran Nabi. Tidak ada orang berani ragu benda tu. Sayyidina Ali pula dari segi keilmuannya macam mana? Orang yang Nabi kata, ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Aku ni gedung ilmu. Sayyidina Ali ni pintu dia. Pintu nak masuk ke ilmu tu. Nak khabar tara mana kealiman Sayyidina Ali sampai Nabi kata gitu. Aku ni gedung. Gedung ni kau macam tahulah. Gedung tempat simpan ilmu lah. Tapi pintu nak masuk ke mana ni? Ni jalur ni. Sayyidina Ali lah. Pintu dia tu nak masuk. Kealiman dia tu. Dan banyak lagi fadail. Fadilat-fadilat yang dinyatakan oleh Nabi. Tapi oleh Abdul Rahman bin Muljam ini dianggap semuanya jadi buruk bila bercanggah dengan pandangan dia. Dengan kefahaman dia. Dia anggap semuanya sudah tidak ada makna belaka. Mu orang paling jahat sekali. Itu. Gaya berfikir yang teruk, yang rosak. Jadi dia lupa habis kelebihan-kelebihan yang diberitahu oleh Nabi dan Sayyidina Ali kerana dia berfikir, kerana bercanggah dengan kefahaman dia, lalu dia anggap orang yang paling jahat sekali. Dan dia bunuh. Bila dia hukum bunuh, dia nak orang bunuh dia sikit-sikit. Dia nak. Kerana mungkin dia nak tanggung azab tu, dia kata mungkin pahala besar. Pahala dia besar. Dia rasa gitu. Cara fikir dia pelik. Dia rasa, jadi benda tu dia rasa benda molek. Tapi sebenarnya benda sangat buruk. Jadi akhir sekali dia suruh orang potong sikit-sikit dia. Potong sikit-sikit. Dan dia boleh tahan. Dia tak mengeluh. Tapi akhir sekali bila orang nak potong lidah dia, dia marah. Jangan potong. Sebab apa? Bila orang nak potong lidah dia tu. Dia kata kalau mau potong lidah aku tak boleh nak berzikir lah. Mau potong lain tak apa. Hak lain lidah aku ni kalau mau potong aku dah nak berzikir dah. Jadi nak kabarnya dia orang yang ada niat yang baik. Ada kemahiran yang baik. Tapi cara berfikir yang salah. Salah otak dia tu. Cara berfikir tu salah menyebabkan dia bertindak dengan cara yang salah. Tu punca dia. Sufaha al-ahlam. Gaya berfikir yang salah. Gaya berfikir yang teruk. Itu berlaku. Itu nak beritahu zaman Sayyidina Ali ada. Dan nak ceritanya Hasan al-Basri ni, orang yang sezaman dang dengan benda ni, dang Sayyidina Ali ni. Jadi bila timbul fitnah ni, apa Sayyidina Ali kata, Sayyidina Hasan al-Basri ni kata kepada mereka, kepada kelompok-kelompok tadi tu, kelompok-kelompok Khawarij tadi, dia kata, mu ni duk kejar ke dunia. Jadi
kelompok-kelompok Khawarij ni bila dengar kita dia marah. Dia marah, dia kata, macam mana mu kata kami ni duk kejar ke dunia? Kami ni mengorbankan nyawa, harta benda untuk fisabilillah. Macam mana mu kata kami ni kejar dunia? Jadi tak nampak kot tu. Akhir sekali Hasan Basri tanya, baik, Sayyidina Ali larang mu sembahyang? Tak. Dia larang mu keluar zakat? Tak. Dia larang mu nak buat haji? Tak. Dia larang mu buat ni? Tak. Tak mana yang mu duk perang dia? Sebab apa mu duk perang dia? Ternyata mu nak rebut kuasa dia. Baru dia sedar. Mu nak meletu sebenarnya. Kejut dia. Baru dia kejut. Jadi bila dia kata mu nak kejar dunia, tak mengaku, dia tak, kami mengorbankan harta benda kami ni, nyawa kami ni. Tapi dah dapat ujung. Ujung tu, mu nak ujung tu benda. Baru dia perasan. Ini Hasan Al-Basri tu komentar dia lah. Wallahu a'lam. Ni nak saya betul-betul teringat ni dia cerita. Sebab tu saya, Hasan Al-Basri ni dia dapat ilmu pelik sikit. Pada zaman dia ni, orang tanya dia, aku dengar mu mengajar ni pelik sikit daripada orang. Hasan Al-Basri zaman dia. Apa pelik sikit ni? Maksudnya orang lain dok semacam mu mengajar. Macam mana ni? Jadi kata Hasan Basri, sebab aku ni ambil ilmu daripada Huzaifah bin Yaman. Dan siapa dia Huzaifah bin Yaman? Orang yang banyak menyimpan rahsia Nabi. Jadi banyak benda-benda dia tahu, orang lain tak tahu. Dia akan ambil ilmu daripada dia. Jadi bila aku dengar aku mengajar ni, memang tak banyak orang dengar. Maksudnya tak ramai yang tahu tentang benda-benda tu. Itu rahsia dia. Kenapa zaman Hasan Al-Basri, orang kata ke dia, mengajar dia pelik sikit. Bukan pelik salah. Bukan pelik apa. Tak banyak orang mengajar macam mu ni. Gitu. Kerana rupanya dia ambil ilmu banyak daripada Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Baik. Dan setengah alamat munafik itu, iaitu yang disebutkan Nabi SAW dengan sabdanya, inilah hadis Nabi. Tadi dalam kata-kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sekarang ada hadis Nabi. Apa kata hadis Nabi? Arba'un man kunna fihi fahuwa munafikun khalis. Wa in sama wa salla. Wa zama annahu muslim. Wa in kanat fihi khaslatun minhunna fa fihi syu'batun minan nifaq. Hatta yada'aha. Man idza haddasa kadhiba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Wa idza khasama fajara. Wa fi lafzin akhar fa idza ahada ghadara. Kata Nabi, artinya empat perkara, ada empat perkara kata Nabi. Maka barang siapa ada sekaliannya itu di dalamnya. Sesiapa yang empat-empat perkara ni sempurna ada pada dia. Lekat duduk pada dia. Ada belaka. Pernah kalau makan harus 1%. Ada belaka dengan dia. Empat perkara ni. Maka iaitu munafik yang khalis. Kata Nabi, inilah munafik betul-betul, pure, asli. Munafik asli. Ada empat perkara ni cukup lekat. Sempurna. Dan jikalau ia puasa dan sembahyang, walaupun dia berpuasa, walaupun dia sembahyang, dan mendakwa bahawasanya ia Muslim, sekalipun dia kata dia seorang Muslim, tapi kalau ada empat perkara ni lengkap, dia kata dia seorang munafik yang asli. Tengok. Baik, jikalau ada di dalamnya itu satu sifat daripada yang empat itu, sekiranya ada salah satu je. Tadi kata pak cukup lekat. Ni kalau ada se atau ada dua atau sebahagian je. Maka adalah di dalamnya setengah cabang daripada munafik. Jadi dia ada sikit cabang dia tu. Maksudnya dia bukan asli macam tadilah. Tapi kalau ada pak-pak ni 100% munafik asli.
Tapi kalau ada sebahagian, dia ada cabang sikit. Maksudnya bukan munafik asli lah. Cuma ada ciri-ciri saja. Hingga meninggalkan ia akan dia. Sehinggalah seseorang tu, dia merubah sifat tu dan tidak bersifat dengan sifat tu lagi. Bersihlah dia daripada cabang dia tu. Maksudnya dia ada sipi-sipi lah. Kalau ada sebahagian. Baik. Pertama, seseorang apabila bercerita ia sesuatu, maka berdusta ia. Mula-mula sekali, wahil bong. Cerita cakap lebong, jadi perangai. Baik. Apa beza? Sekarang hendaklah kita beza antara perbuatan dengan perangai. Hak Nabi khabar ni perangai. Perbuatan ni macam kita. Kita sebagai orang Islam ni tak nak lari dalam hidup kita ni banyak kali kalau kita lebong orang. Ataupun kadang-kadang perok, kadang-kadang sengaja, lepas tu sedar semula, istighfar. Itu lumrah hidup kita dah. Tapi itu sejenis perbuatan. Sejenis perbuatan. Jadi perbuatan dengan sifat, dua benda yang berbeza ni. Khaslah ni panggil sifat, perangai. Yang dikatakan munafik ni bila benda tu jadi perangai. Jadi perbuatan itu, dia adalah satu kesalahan dosa. Dia berdusta. Tapi bukan perangai dia. Mungkin berlaku kadang-kadang tak lama sekali berlaku. Jadi bukan perangai dia. Jadi dia telah melakukan satu kesalahan, satu dosa. Tapi yang dikatakan munafik ini, perkara tu dah jadi perangai dia. Dah jadi sifat dia. Jadi sifat, jadi perangai, wahil bong orang. Dalam hidup dia tu, kalau bilang kot beratah lah. Bak lebong ni, lebong kan lebong situ, kan lebong sini. Kalau daddy kot penuh lebong je. Lebong situ, lebong sini. Bohong situ, bohong sini. Dah jadi perangai. Sebab itu berbahaya kalau kita kena terima petua, boleh berdusta. Kena ingat mulai. Jangan pakai ilmu sesat ni. Boleh berdusta. Itu ilmu sesat. Yang pakai buah tu. Dalam syarak kita tidak boleh berdusta. Kecuali kerana darurah. Darurah tu lain. Darurah ni, dia bukan menghalalkan benda tu. Dia hanya kerana nak menolak daripada kemudaratan. Jadi Imam Ghazali sebut, dusta ni dalam keadaan darurah tu, maka dibenarkan. Darurah untuk menolak kemudaratan. Dalam kitab tasawuf disebut banyaklah cabang-cabang dia tu. Contohnya ada orang nak kena bunuh. Lari belakang rumah kita. Lari belakang rumah kita. Kita tahu. Marilah hak kejar dia, cari dia tu. Kita tahu orang ni tengah cari nak bunuh orang ataupun nak katok orang ni lah. Jadi kita nak selamatkan dia daripada mudarat, kena katok ke, kena bunuh ke, dia tanya, mau tengok dia orang ni? Dok, pada hari tengok dia. Berarti lebong lah tu. Nawak lah tu. Tapi benda ni tidak dinamakan, ini disebut darurah. Darurah nak menyelamatkan nyawa orang, kemudaratan. Maka dibenarkan. Jadi dibenarkan darurah, bukan menukar status dia jadi boleh. Jangan kata boleh. Macam kita orang kelapa orang juga. Orang kelapa orang tak ada makanan lain, hak adanya bewok seekor. Bewok seekor. Nampak contoh babi berat sangat. Contoh bewok lah. Tak ada duduk pada pasir. Bewok. Bukan dog tak ada masalah lah. Ni bewok sungguh ni. Duduk kampung tak ada benda dan makanan. Zaman susah ni. Bewok seekornya, igaknya panggang lah sekarang. Jadi kelapa orang untuk mengelak diri daripada mudarat, mungkin dia kena mudarat, kelapa orang menyebabkan dia boleh mati atau sebagainya, maka dia makan sekadar mengelakkan mudarat, maka itu dibenarkan. Bukan berarti benda itu jadi halal, tapi menolak kemudaratan. Kena faham. Sekadar tu je dah, sekadar nak tolak mudarat tu. Janganlah panggang seekor sedap, tambah pulak seekor lagi. Makan-makan, sedap rupanya. Bila sedap, cari pulak seekor lagi. Jangan. Jadi sekadar menolak kemudaratan, tak ada masalah. Jadi contoh-contoh yang diberi dalam kitab-kitab tasawuf tu untuk menolak mudarat. Dua orang nak bergaduh, nak baloh. Dua orang ke, ataupun orang bini ramai, bini baloh, tak kira lah. Kalau hadis Nabi, contoh isteri tu, tapi tak apalah, orang mungkin ada orang nak senang hati dengar, tak apa gitu. Contoh orang nak baloh lah. Orang nak belawang, dua orang. Jadi,
Kita ni duduk tengah. Orang ni kita tahu dia kata benda ke orang ni. Orang ni pula kita tahu dia kata benda ke orang ni. Kalau kita kabar macam kita duduk atuk dia. Duduk kau pelaga. Temunya tumbuh duduk sarang. Tapi kita nak mengelak daripada tu kabar. Oh dia kata molek ke mungkin dia kata ni. Padahal kita tahu dia kata. Berarti bohong lah tu. Jumpa ni pula gitu juga. Oh kita tak kata benda-benda. Udah kamu semua. Ia puji pula mu. Padahal dok gitu. Dok gitu. Tujuan apa? Nak menolak darar supaya bergaduh tu mudaratnya lebih besar. Boleh jadi bergaduh, berbunuh dan sebagainya. Itu dibenarkan. Jadi menipu ini dibenarkan, bukan dibenarkan kerana darurah itu mengharuskan orang melakukan itu. Tapi bukan berarti dia tukar haram jadi halal. Jangan faham macam tu. Itu salah faham. Untuk sekadar menolak mudarat. Ada pun menipu nak ambil manfaat, ini tidak dibenarkan sama sekali. Jadi mudarat ni kena tengok tahqiq molek mudarat ni. Melibatkan nyawa, melibatkan perkara yang kemungkinan berbunuh-bunuhan dan sebagainya tu, berbalahan yang boleh mengakibatkan benda-benda yang berat ni, maka dibenarkan untuk tujuan menolak kemudaratan tu. Itu asal. Baik. Dari mana sebenarnya buah ni, hak mari, hak kata boleh menipu ni? Dari mana benda ni mari? Ini mari daripada ajaran Syiah. Daripada taqiyah. Syiah ni ada satu konsep, konsep taqiyah. Taqiyah ni, iaitu pada dia boleh lebong orang. Kalau nak lebong, tak tunjuk orang. Maksudnya khabar lain. Benda yang lain khabar lain. Harus pada dia. Nak tutup identiti dia. Ataupun nak tutup sesuatu benda yang rasa perlu, pada dia boleh berbohong. Bukan kerana darurat. Bukan kerana darurat. Pada mereka ni itu sebahagian berkonsep taqiyah. Tetapi ada sebahagian orang Islam pakai buah ni. Ambil buah ni. Itu bukan daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh berbohong ni bukan daripada ajaran Ahlus Sunnah. Boleh tadi kerana kemudaratan untuk menolak benda tu. Kena faham molek lah. Ini bahaya bila kita duduk khabar korang boleh berbohong. Akhir sekali tak ada orang boleh percaya dah. Akhir kesudahan bila orang ramai pakai buah ni, tak ada orang kita boleh percaya. Orang ni cakap, ya ke tak? Betul tak? Ya lebang pun tak tahu. Akhir kali tak ada orang kita boleh pakai sudahan. Bila petua ni dia pakai dia orang ramai. Itu kena jaga-jaga. Jangan pakai buah ni. Buah boleh berbohong. Berbohong tu maksudnya orang berbohong tu cerita lain. Itu salah. Maksudnya dia buat kesalahan. Salah lah. Tapi jangan kita kata benda tu boleh. Jangan kata benda tu halal. Kan darurah tu lain. Darurah tadi kemudaratan bukan saja berdusta. Benda-benda yang lain pun kerana kemudaratan itu maka diharuskan syarak ikut kaedah usul fiqh. Ad-darurat tubihul mahzurat. Maksudnya kerana kemudaratan ini mengharuskan benda-benda yang dilarang. Itu kaedah usul fiqh yang sudah dikenal. Orang-orang tahu lah kaedah. Cuma saya nak khabar tu, mari mana idea boleh berbohong ni? Daripada ajaran Syiah. Daripada taqiyah. Baik, yang pertama sekali seseorang itu apabila bercerita ia sesuatu maka berdusta ia berbohong. Maksudnya bila cakap ia bohong, maksudnya perangai. Jadi perangai. Kalau dia berbohong, kadang-kadang berbohong satu perbuatan, itu perbuatan dosa je lah. Dia bukan satu sifat nifak. Nifak ni benda tu dah jadi perangai dia. Kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan. Baik, kalau kita tengok apa ciri yang Allah Ta'ala letakkan kepada Dajjal. Antara ciri utama yang melekat dengan nama Dajjal ni, kazab. Sebab apa? Kerana memang kerja Dajjal ni suka berbohong dan jadi perangai berbohong. Kazab. Kita tengok, bila sebut Dajjal, dia akan ada kaitan dengan kazab ni. Memang itu sifat dia, suka berbohong, suka menawak, apa saja je yang dianggap sebagai tidak bercanggah, berlawang dengan fakta sebenar. Itu ciri dia.
Baik, dan kedua, apabila berjanji akan sesuatu janji, maka menyalahi akan janjinya. Maksudnya tak nak pegang langsung janji. Janji memang dulu lagi dah. Dah lihat harap ni lebong lagi. Kali lekat orang tahu. Janji tak bodoh gini ataupun janji nak buat ni. Dah pakai pun ni. Orang tahu dah. Sebab apa? Memang perangai tu wahai. Janji mungkin. Dah jadi perangai. Ada pun perbuatan janji dan dilanggar janji sebagai satu perbuatan kadang-kadang berlaku kadang-kadang itu perbuatan satu dosa. Tapi yang dikatakan alamat nifak ini memukiri janji dah jadi perangai dah. Jadi sifat. Sehingga diketahui umum yang menjanji dengan dia, jangan harap, jangan pegang. Kayak lagi memang tidak ikut, memang tidak bakal. Dah jadi sudah dipandang oleh orang sebagai satu perangai. Dua. Dan ketiga, apabila dipercaya oleh orang akan dia, maka khianat. Bila dia beri amanah, dia khianat. Kalau mengkhianati amanah, satu perbuatan, itu dosa lah. Tapi yang dikatakan alamat nifak ini, dia dah jadi perangai. Apa saja yang diamanahkan kepada dia, memang tak nak harap. Dia akan khianat. Dia tidak akan laksanakan dengan baik. Dia akan mengkhianati amanah yang diberi. Dah jadi perangai. Tiga. Yang keempat ni. Dan keempat, apabila berbantah, bercanggah dengan orang, berbantah dengan orang, akan seseorang atau berkelahi ia akan seseorang, maka sangat ia menzalim akan orang itu. Bila kau dia bercanggah dengan orang, berlawan dengan orang, berlawan habis teh. Kau dia balas dengan orang, balas berat. Balas berat, bercanggah dengan orang, bercanggah berat. Berlebih-lebihan, bahkan sampai tahap menzalimi ataupun bersifat zalim dalam perbalahan dan macam-macam lagi lah. Ni kata Nabi ada 4 ni. Sesiapa yang hak ni jadi perangai dia dah, Nabi kata memang munafik tuling. Tapi kalau ada salah satu tu, ada bau dia, ada cabang dia. Ada cabang nifak itu. Jadi kalau dia buang, dia tinggalkan benda tu, dia akan bersih lah. Jadi, cuma Nabi nak beritahu bahawa yang dikatakan munafik yang tulen ni apabila 4 perkara ni cukup lekat pada diri seseorang. Dan jadi perangai dia. Bukan perbuatan, tapi jadi perangai. Dan Nabi kata siapa yang 4 perkara ni dah jadi perangai dia, dah jadi sifat dia secara lengkap, Nabi kata memang tulen. Dia seorang munafik, sekalipun dia semayang, sekalipun dia puasa. Sangat ia menzalim akan orang itu. Kalau ia balas dengan orang, ia balas berat. Dan sangat ia menyakiti akan dia. Maksudnya berlebih-lebihan lah. Dia akan menyakiti orang tu, menzalimi orang tu. Dan dengan demikian itu, jadi berdosa dan jadi fasik. Jadi berdosa dan jadi fasik. Jadi dia baik. Sebab apa jadi berdosa dan jadi fasik? Perbuatan-perbuatan tadi, kalau dia buat, dosa. Tapi oleh kerana perbuatan tu dah jadi perangai, jadi sifat, maka sifat itu meletakkan dia menjadi fasik. Apa bezanya? Kita kalau berdusta, pernah lebong orang, pernah cakap bohong, itu perbuatan, salah, dosa kita. Tapi tidak menjadikan orang itu sebagai fasik. Sebab apa? Kerana dia adalah satu bentuk perbuatan dia. Oh, dia pernah berapa kali duk tipu orang. Berapa kali. Ataupun sebulan sekali. Lama-lama lebong orang sekali. Lama setahun sekali lebong orang. Tapi bukan menjadi satu kebiasaan. Tapi dia buat salah. Tapi dia tidak meletakkan benda ni sebagai fasik. Tapi yang dia katakan ini bukan saja berdosa tapi fasik. Sebab apa? Sebab perkara-perkara tadi sudah menjadi perangai sifat dalam. Bila menjadi sifat, menjadikan orang itu sentiasa nak buat benda tu. Itulah yang menjadikan orang bertaraf fasik. Kata Abu Hasan Syazili. Kita tengok apa Abu Hasan Syazili kata. Abu Hasan Syazili kata, "Man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata wa huwa musirun 'alal kabair." Sesiapa yang tak mengaji ilmu kami ni, tidak mempelajari dan menghayati ilmu kami ni maksud ilmu dari ilmu tasawuf lah. Siapa tak mengaji ilmu ni, tak menghayati ilmu ni,
mata, bila dia mati dia kata wa huwa musirrun alal kabair wa huwa lam yashur aw la yashur. Dia mati dalam keadaan berkekalang dalam melakukan dosa besar dan tidak sedar. Mana boleh jadi gini ni? Samalah benda ni. Iaitu seseorang tu dia mengaji tasawuf. Tasawuf ni banyak menjelaskan tentang masalah akhlak-akhlak buruk, perangai-perangai buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang di dalam hati. Yang menjadikan seseorang tu fasik, bukan saja dia melakukan perbuatan seperti dia memfitnah orang, dia pukul orang, dia curi barang orang, bukan sekadar tu. Tapi kalau dia hasad dengki ke orang, dia sombong, dia ujub, dia riak, itu juga menjadikan orang itu fasik. Jadi sifat-sifat tadi tu bila lekat dalam hati, dia akan menjadikan itu jadi fasik. Sebab tu orang yang ada sifat ni bukan saja dia berdosa atas perbuatan yang dia buat tadi tu, tapi perkara itu dah jadi sifat, dia telah menjadikan orang itu bertaraf sebagai seorang yang fasik. Jadi kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.